Alhamdulillah, saya mengucapkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga baginda dan pada sahabat-sahabat baginda dan pada Nabi Fadi itu boleh menemukan dan juga kepada Syekh Abdul Qadir Jalani Sultan Al-Uya dan juga kepada tim Zaki Shah beliau sihat seperti mana sedia kala, juga Umi Salimah supaya beliau sihat seperti mana sedia kala, dan juga kepada keluarga-keluarga kita yang telah pergi meninggalkan kita, kerabat, sahabat-sahabat kita, dan kepada semua yang mana yang kita diingatkan untuk hadir dia. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita tengok dalam 10 minit. Lepas tu insyaallah InsyaAllah kita akan tengok hadis mengenai berbakti pada orang tua. Dekat dengan raya ni kita ambil hadis ni untuk adik-adik kita ataupun pelajar-pelajar kita. Besok mereka akan pulang ke kampung sama mereka, jumpa keluarga. Jadi ni untuk hadis untuk mereka. Bila kita jumpa orang tua kita, bila kita first kali kita akan jumpa orang tua kita, kita kena salam dengan dia, cium tangan dia. Ada setengah orang dia tak pernah biasa salam dengan ayah ni, tapi bila kita salam dengan ayah ni, kita kena serius sikit lah. Bila salam tu cium tangan dia, pegang lama sikit dia, tangan dia, cium tangan. Cium tu dengan bibir pula, dengan bibir lah. Dia cium tu, kena kat sini kan, kena dekat betul-betul tangan tu. Cium, kalau rajin lagi kita bolak tangan dia tu, cium kat tapak tangan dia. Tapi kalau dia macam tua, dia tak larat, sesepuh lah, tak larat dah, jangan pusing pula, tak larat dia lagi. Jadi cium kat atas dia, tapi guna bibir. Kita jangan cium letak dekat dahi ataupun kat hidung, dekat pipi apa semua. Cium tu betul-betul dengan bibir kita. Kita perlu cium orang panggil mak ayah kita dengan pipi, dua belah pipi dengan dan dahi dia, mak dan ayah kita, dan kita peluk dia. Masa kita balik tu kita peluk dia. Sebab mereka lah yang melahirkan kita dan membesarkan kita, masuk tandas apa semua, dia kenal luar dalam kita apa semua. Dari kecil dia membesarkan kita, jadi kita terpisah ada lama. Dia masa duduk di pondok ni. Jadi saya memilih hadis bakti kepada orang tua ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, ayyul amalin afdalu? Qala salatu ala miqatiha. Qultu summa ayyu? Qala summa birru walidayk. Qultu summa ayyu? Qala jihadu fi sabilillah. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa amalan yang utama? Dia kata apa kepada sahabat Nabi tanya pada Rasulullah apa amalan yang utama? Beliau menjawab, solat pada waktunya. Kalau kita solat pada tepat pada waktunya, tu amalan yang afdal dan yang utama. Lepas pada tu dia kata, apa lagi amalan yang utama? Tanya lagi Rasulullah ada sahabat Nabi, apa lagi? Kemudian apa? Dia tanya, beliau bersabda, baginda bersabda, berbakti pada orang tua. Dia kata yang paling afdal kali amalan kita berbakti pada orang tua. Lepas tu dia bertanya lagi, sahabat tu tanya lagi, lepas tu apa lagi? Dia kata beliau bersabda lagi, jihad fi sabilillah, fi sabilillah. Ini hadis ni hadis Bukhari Muslim. Ini sepakati kekuatan kuat hadis ni. Sebab Bukhari Muslim dia Wahabi tak kira tahu, memang hadis ni hadis sahih. Okey, tak apa. Bayangkan birrul walidain ni, taat pada orang tua, bakti pada orang tua ni jatuh kepada nombor 2. Padahal jihad ni lebih ni lagi kan. Tapi jihad kerana taat kepada orang tua ni mengatasi jihad. Jihad jatuh dalam nombor 2. Jihad fisabilillah, berbakti kepada ibu bapa ni lebih utama. Dia dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut lah, wala taqul lahu uffin. Jangan kita sebut
Oh, betul. Kalau ayah kita kata, pergi kedai tadi beli bawang, saya tak nak buka puasa dah. Tak mau, saya nak tengok TV macam-macam cakap kan. Kita tak boleh dulu. Kenapa? Tunggu lah. Kita tak disebut yang dulu. Ni dalam ayat Quran disebut pun tak boleh. Wala taqul lahu uffin wala taqul lahu uffin betul tak boleh. Tanpa kata tak mau, tu memang tak boleh. Dan ayat Quran cuma dia sebut terus macam tu. Orang ni pun dalam hadis-hadis Nabi banyaklah. Kena taat pada orang tua. Okey, hadis berbakti pada orang tua adalah jihad. Ja'a rajulun, yang kedua, rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zanahu fi jihadi faqala uhayyu walidaka qala na'am qala fa fihi ma fajahid datang oleh laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta izin kepada Nabi untuk nak pergi berjihad. Maka beliau bertanya, apakah orang tua orang masih hidup ni? Dia tanya kepada sahabat tu, orang tua orang hidup ni? Dia minta kepada Nabi untuk nak pergi jihad. Sebab memang Nabi akan pilih orang-orang nak pergi jihad ni, jihad ni semua. Tapi bila satu sahabat Nabi ni datang nak minta nak pergi jihad juga, sebab bila jihad kena mati syahid. Tu dia bila mati dia tak periksa lah, daripada azab kubur apa semua tak ada. Dia tak boleh ni syurga apa. Yang menjawab ada mak ayah dia kata ya, yang menjawab benar ada. Rasulullah sabda merawatlah, bersabda merawatlah kedua orang tua tu adalah jihad. Dia kata kalau kau rawat dia, tolong dia apa semua, bakti pada dia, jaga dia semua tu, jihad. Ni setengah sahabat lah dia cakap macam tu. Ada setengah sahabat lain dia suruh pergi jihad. Mungkin bila Rasulullah ni dia tengok seseorang tu, dia terus nampak. Dia kata mungkin dia kurang bakti pada orang tua, dia tahan di situ untuk dia daripada pergi jihad, dia pergi bakti pada orang tua. Dan Rasulullah cakap bakti pada orang tua tu adalah jihad. Ini hadis daripada Sahih Bukhari. Hadis radhiyallahu hadis redha Allah tu tergantung pada redha orang tua. An Abdullah bin Amri bin As radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala radhiyallahu anhu fi redha walidayhi wa sakhatullahu fi sakhati walidayhi. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, redha Allah tergantung pada redha orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadisnya hadis Tirmizi, banyak yang meriwayatkan ini dari Hakim, Hibban, Hakim, semua banyak ulama meriwayatkan hadisnya. Redha Allah ni terletak pada redha orang tua. Sebab tu kalau kita tengok kat pondok ni kan dia akan sebut Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Pasal kita istighfar tu untuk mak ayah kita. Kita doa kita, percayalah kalau mak ayah kita meninggal dah, mati dah kan, kita doa kat dia, kat dia kan, macam yang di sini ada cerita yang mak ayah dah ni lah, Allah irhamkan. Jadi kita bakti kita tu, kita doa kat mereka, doa kat dia orang ni, percaya kalau masa kita ada periksa kawan-kawan ada meninggal, ada mak ayah dah meninggal dekat, kalau kita sangkut pun kita akan buat kita baca Fatihah kat mak ayah kita. InsyaAllah persoalan periksa kita akan boleh jawab. Masa dulu kat Yaman juga, mak ayah saya kan meninggal lah kan. Jadi kalau kita nak jawab periksa tu, kita sangkut lah, mesti kita baca Fatihah untuk mak ayah kita. InsyaAllah lepas tu lepas. Ni banyak hadis Nabi, masuk dalam ayat Quran, semua kata bakti pada orang tua. Lepas tu Habib Umar sendiri dia kata, layanilah orang tuamu seperti mana raja, maka rezekimu juga akan menjadi seperti mana raja. Ni kata Habib Umar. Habib Umar sebab dia bakti semua dekat mak dia. Dia kalau nak pergi keluar negara, dia akan jumpa mak dia dah tua lah waktu tu, tapi dia dah meninggal dah. Tapi percayalah, siapa yang bakti pada orang tua ni, boleh lain macam lah Tuhan bagi. Dia ada orang tua ni, dia ada tiga benda lah. Tiga dia punya ni dia satu ni ayah kandung kita, ayah kandung yang talian darah dengan dia tu, ayah kita juga, ayah dan mak kita tu. Dan ayah yang talian perkahwinan dengan dia tu, ayah mertua mungkin dia tu pun dia perempuan memang tak ada lagi kan. Dia satu hari nanti kita kena anggap tu macam ayah kita sendiri. Tu ayah mertua kita, walaupun kita terpisah dengan keluarga dia apa semua, nanti ayah mertua tu takkan terpisah. Okey, yang ketiga apa? Ayah dari
ayah dalam orang Melayu dalam alam roh kita, macam orang Melayu kaitan dengan dia tu, pertalian dengan dia dalam alam roh, iaitu guru kita. Guru kita ni lah ayah kita lah. Dan kalau isteri dia sebagai orang panggil mak kita lah, atau umi tu, sebab kita tanya apa guru kita sebab kita panggil abi. Ayah kita, ayah ataupun umi kita panggil umi Salimah panggil umi. Jadi mereka tu adalah pertalian roh kita. Ayah sebagai pertalian roh. Kalau kita tengok cerita Uwais Al-Qurni, dia berkhidmat pada sikit ya. Dia berkhidmat kepada mak dia. Dia biasa dia angkut apa kambing kat atas leher dia untuk nak pergi buat haji. Dia usaha, dia training petang-petang tu, dia try buat haji kan, buat angkat kambing semua. Lepas tu nanti dia nak kokong tu daripada Yaman lah. Yaman lah juga. Yaman untuk nak pergi ke Mekah. Dia nak kokong, dia nak dokongkan kat belakang mak dia, dia berbakti pada mak dia. Tu bayangkan dia punya kemuliaan tu. Dia tak pernah jumpa Nabi. Lepas tu takdir Tuhan, Allah Ta'ala hantar bagi tahu Nabi, kata tu ada dekat Yaman tu nama Uwais Al-Qurni. Atau dia pernah main kepada, dia pergi ke Mekah nak jumpa Nabi. Nabi dia perang waktu tu, dan dia tak jumpa Nabi. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu dah tu ada seorang tu, dia berkhidmat kat mak dia, nama dia Uwais Al-Qurni. Dia terkenal kat langit. Maksudnya dia kekuatan berkhidmat mak ayah ni padu. Jadi kalau macam lawan mak ayah apa semua, ayah dia percayalah hidup takkan tenang. Kalau tengok macam kita duduk kat sini kan, macam Abang Karim dia berkhidmat kat datuk apa semua. Dia kalau terlupa tu kan, dia pergi ambil dia, ayah aku terlupa, rupanya kakak pun tak ambil. Dia pergilah dia ambil ke rumah, ambil rumah. Bakti pada orang tua, percayalah hidup kalau kita bakti pada orang tua, dia punya hidup dia lain macam. Dia kalau masih ada orang tua lagi kan, kita bakti lah ke mereka ni, masa peluang balik ni bakti, apa sayang dia apa semua. Kalau kita tengok kan, apa orang kafir kalau dia ni last lah, contohlah. Okey, dia last tu sekalian. Kita tahu ni last dia. Okey, ni last dia. Okey, apa? Okey. Mesti apa kenal Cristiano Ronaldo kan, pemain bola. Kan? Cristiano Ronaldo ni dia masuk, dia satu cerita tu, mak dia main dalam kedai main pakai besok macam orang miskin kan. Dia main lepas tu dia masuk kedai tu. Dia main kedai tu tak layan lah, dia tanya orang miskin main nak beli mah tu, mau nak beli lah. Dah kali balik dia pun tak layan dia biar kat dia. Dia last kali dia balik dia cerita kat Ronaldo tak puas hati dia. Dia kata, "Oi, ni tak puas hati, tak ada jadi." Dia pergi terus ke kedai tu, dia beli kedai tu. Dia beli kedai tu, dia bagi kat mak dia. Kedai tu. Lepas tu bayangkan Cristiano Ronaldo apa saja dia tak dapat dalam dunia ni. Dia nak jet pribadi beli, dia nak pergi mana dalam dunia ni, dia beli apa dia, bermain bola sepak yang paling termahal sekali dia. Sebab apa? Dia berbakti pada mak ayah. Tu orang kafir bakti. Kalau seandainya kita ni, kalau kita berbakti pada mak ayah kita, macam mana kan? Tu kalau seandainya dia dah tak tahu dah kat dunia ni kan, dia sentiasa orang kat dia, insya-Allah satu hari nanti dia akan dikalungkan dengan kalung dekat syurga. Itu sebagai sebab dia tak ada apa lah dekat alam barzakh sana, melainkan kita seorang anak yang soleh untuk cover dia untuk kat alam akhirat ni. Kalau percayalah, kalau kita biarkan dia, kalau dia tak mahu, anak kita akan buat kat kita macam tu. Memang pustaran alam ni dia akan menjadi karma macam tu, percayalah. Jadi kalau masih ada mak ayah, kita bakti elok mak ayah kita. Salam cium tangan dia, jangan malas cium tangan dia. Terbalik tu peluk dia, rangkul betul-betul ya. Macam peluk betul-betul dia. Tuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bil hikmati wa anshur 'alaina rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma al-khaifin wa innaka antal mukhti wa ikhlas wa muqim wa syukra sabirin wa tawbata as-siddiqin wa nas'aluka Allahumma min nurika wajhika alladhi malakana 'arfan 'arsy an tazra fi qulubina ma'rifatika haqqa ma'rifatika kama yanbaghi an tu'rafa bi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.